Hai semua, kembali lagi dalam channel aku Hobi Papi, dan thank you kerana masih bersama dengan aku. Dan kepada siapa yang baru datang, aku Hafiz. Okay, macam biasa lah, hari rekod yang sempoi aku tak prepare apa-apa. Lepas tu aku pun tak ada mikrofon. Aku mengharapkan mikrofon daripada phone lah. Dia sebenarnya aku baru dapat barang ni dan aku rasa aku nak review terus je lah. That's why macam terus rekod je. Barang ni kalau andai kata aku pre-order mungkin murah, tapi sebab masa aku pre-order tu pun aku macam malas lagi. Tiba-tiba benda tu dah sampai. Lepas tu aku macam beli je lah. Ingat macam malas sebab mahal juga sebenarnya. Apakah barang tu? Ini dia. Apa lah nama dia? Dia macam Pokemon Friends Pokeball. Pokemon Friends Pokeball. Dia sebenarnya dia macam Tamagotchi, tapi dia Tamagotchi Pokemon. Dan aku beli dengan harga 300 lebih tak silap. 320 macam tu lah kot. Aku pun lupa sebab baru sampai. Aku pun main order je sebab aku macam kena ada. Kena dapatkan. Okay. Dan aku sebab aku kat luar rumah sebab aku nak keluar. Soalan kita cari bateri. Aku rasa dia tak include bateri. Dia perlukan AAA bateri. So kita beli bateri dan kita pasang. Okey, kita sambung dalam rumah pula. Sebab aku dah keluar beli bateri. So kita buka ini pula. Inilah kita akan review. Dan aku akan tunjukkan korang apa benda sebenarnya benda ni. Aku pun tak tahu. Dia macam aku cakap tadi Tamagotchi, tapi dia bukan brand Tamagotchi. Dia bukan from Tamagotchi. Dia dari Takara Tomy. Kalau korang tengok, daripada Takara Tomy. Dan nama dia adalah Pokemon Friend Pokeball. Ya kot. Tapi aku rasa macam ada nama spesifik dia. Tapi aku tak apa, nanti aku check lah. Dan kalau tengok kotaknya macam ni, kita nampak dah kita akan dapat macam Pokeball macam tu. Dan dalam dia tu macam tu lah lebih kurang. Tapi aku tak tahu cara permainan dia macam mana. Tapi kalau daripada tepi, korang boleh pet Pokemon macam tu. Korang boleh usap. Jadi kita cuba dan korang akan dapat pelbagai lah Pokemon. Dan korang boleh kumpul lah, tak silap aku, become friend with 157 Pokemon. Ada 157 Pokemon yang korang kena try lah dalam ni. Dan dalam ni juga dia sama macam aku cakap Tamagotchi. Korang kena mandikan dia, petkan dia, maybe bagi makan ke apa kan. Dan korang kena kumpul love lah kot. Dia orang ada macam heart ni kan, love, favorite apa semua macam tu lah. Okay, dan kita akan cuba buka dia. Alright, so ini dia. Macam ni je kan ada banyak ni. Okay, kita buka dia, kita unbox dia, tengok macam mana. Okay, dalam ni kosong je, tak ada apa, kotak. Dan kita ada instructions. Ni QR ni aku tak tahu. Kalau korang boleh scan untuk dapatkan any codes ke apa ke, mungkin korang boleh ambil lah kot. Aku tak kisah sangat mana ni. Aku nak benda ni, apa orang kata, benda barang je. Tapi kita tengok sekejap instruction dia. Tapi instruction dia dalam bahasa Jepun lah. So tak mungkin kita faham lah kan. Tapi dia ada dui bahasa. Dui bahasa. Bukan dui bahasa. Korang boleh pilih korang nak bahasa apa. Macam tu. Dan ini dia. Depan tadi nampak ni yang Pikachu ni. Tapi sekarang ni kita nampak terus screen dia kan. Screen ni risau. Kena cari apa dia panggil tu, kita kena cari dia punya screen protector. Okay. Dan button tengah, kanan, kiri, macam tu je. So kalau korang tengok bentuk dia ngam, nice. Dan kita buka bateri sebab dia, mana aku punya skru ni, dia tak bagi bateri tak silap. Dan aku pun dah beli bateri, tak silap aku AAA lah. Betul tak? AAA ada 4 biji. Oi, nasib baik. Aku beli terus 4 biji ni kerana nak masukkan dia dua ni, dua dalam ni, negatif. Sebab belakang dia macam ni kan. Kita pun letak dia. Bismillah. Okay, dan kita screwkan dia. Okay, so bila kita screwkan dia, keluar dah terus
terus keluar. Korang boleh nampak ke? Sebab jap ada reflect aku punya lampu lighting. Sebab aku buat dalam rumah ni, aku tak ada ring light. Okay, tekan tengah aku kan. Okay, tekan tengah. Oh, dengar. Dan korang boleh pilih English ataupun Japan aku kan. Dan kita pilih English lah, sebab itu yang kita faham. Dan dia keluar, what is your name? Nampaknya kita kena tulis nama kita lah. Dan aku rasa aku akan pilih Pape. Okay, P-A, huruf besar, dia ada huruf kecil Alah, nak kena tekan. Dia tak boleh macam tekan lama tau, hold. Dia tak boleh tekan hold. Dia ada nombor, dia ada huruf kecil. Huruf kecil lah. P-A P E mana E H. Okay, lepas tu lepas daripada tu Pape. Dan kena pilih dan. Mana dan? Okay, dia ada okay situ. Okay, so Pape, is this okay? Yes. Okay, kau patut huruf besar semua. Ya. Dari segi kulit tangan, ni colour apa ni? Kiri kanan ni macam sama je aku tengok. Putih lah. Aku tak gelap sangat. Aku pilih yang kedua. Tak tahulah, lantak lah. Okay, sekarang pukul kejap. Aku tak ada jam kat sini. Sekejap ni aku set. Okay, pukul 1:06. Okay, dan kita tekan okay. Alright. Let travel with your Pokemon. Become friend with all kind of Pokemon. Play with them every day. Okay, kita jumpa Pikachu. Tapi sound dia tak tahu korang boleh dengar tak. Macam even aku dekat sini pun macam tak berapa nak jelas tau. Dan aku pun tak pakai mikrofon sekarang. So aku risau korang macam tak dapat dengar sangat lah. Tapi hopefully korang boleh dengar lah. It looks like Pikachu is hungry. Okay, so bake a cake. Alamak. Nampak tak? Dia suruh sapu atas tu. Aku dah sapu. And then macam mana ni? Aku tak tahulah apa aku buat ni. Macam tak faham lagi. Oi, apa tu? Kita dapat macam puding. Dan kita bagi kepada Pikachu. Pika. Okay, lepas tu kita tangkap. Oh, okay, and then kita dapat Pikachu. Sekejap, macam cerah sangat pula. Kejap aku tutup lampu ni. Takut korang tak boleh fokus lah tengok dia punya screen ni. Okay, and then okay, dia type electric. And tak ada, dia hanya electric je. Pikachu become partner. Yes. So gitu, 2 star. So level 1, aku masih level 1 tu meter bawah tu. Dan aku rasa tu 1/157 Pokemon. So aku baru dapat 1 Pokemon je guys. You became friends with Pikachu. Let's pet Pikachu. Okay, so pet Pikachu macam ni je. Sama ada ke tepi atau ke belakang. Ke tepi atau ke belakang. Okay. So apa lagi? Nak mandi?
sampai bila ni aku nak sapu ni. Okay, ke sebab dia detect. Dia detect guys. So maknanya macam aku boleh terus macam dia suka dah tu. Dia gelak-gelak pula kan. Tapi dia macam nak mandi tu kan. Tapi apa aku betul buat ni? Care, play, battle. Battle tak boleh lagi. Tak experience lagi. Care, rasa care lah kan. Alright. Tu ada nampak kek, buah, mandi. Okay, so kita pergi dekat mandi. Nampak? Aku rasa macam korang susah nampak sebab dia macam reflect tau dia punya ni. So sapu juga. Mandi pun nak kena sapu. Okay, so kita sapu dia. Gosok. Okay, masuk kiri kanan. Oh, macam tu. Okay. So sihat lah dia. Sihat. Dah mandi. Okay, so experience aku dah naik. So nampak meter dah naik. Dan kita kena naikkan level. Dan Pikachu aku ada 1 love. Okay, and then nak back macam mana nak back? Aku tekan lama tadi tau. Okay, jap. Dia ada soalan tu. Apa soalan dia? Ke apa benda lah? Diary. Okay, so diary aku baru tangkap Pikachu. Okay, so become friend. Tu je. Ni tak boleh touchscreen kan? Ini kalau ni tak boleh react. Apa nak buat ni? Okay, kita try play. Tadi sebab aku tengah nak tahu apa benda yang dia macam ni kan, tapi aku pun dah ni lah. Ni box ni apa benda? Oh, hide and seek. Okay, kena cari ke? Okay, dia dekat tengah, dia pergi situ. Okay, dia stay kat kiri lagi. Dia stay kat lepas tu dia kanan, kiri. Okay, mana satu? Sini kan? Alright. Okay, aku rasa dia makin laju Okay, kiri, kat tengah. Tengah lagi, masih tengah. Kanan. Pikachu. Yeah. Alright. Kanan, kiri, kanan, tengah. Come on lah. Easy peasy lemon squeezy. Okay, tengah, kiri, kanan, tengah lagi. Oh tu dapat bintang tu guys, atas tu. Kiri, tengah, kanan. Tengah, kiri, kanan, tengah, kiri. Sampai bila nak habis star ke? Uish. Kanan, tengah, kiri, kanan, tengah, kiri, kanan. Dia dah makin laju guys. Risau. Kanan, tengah, kiri, kan tengah. Yes. Okay, kita habiskan. Aku tak nampak. Aish. Ya. Aku agak-agak je tau. Weh, okay. Kuasa kiri. Ui, betul. Ui.
Dia buat laju macam tu kan. Gila weh. Tapi okey lah dapat. Weh, first. Weh, full mark lah, full mark. Yes. Weh, naik laju. Alright. So, One Love. Okay, nampaknya kita kita ada jumpa new Pokemon. Apa nama dia? Give a berry. Okay, macam mana ni? Tekan tengah. Okay, so gerak. Okay, so tekan tengah situ. Okay, main gerak-gerak pula. Tekan tengah. Laju pula. Oish. Alamak, hai. Apalah. Teruk. Okay, so tangkap. Aku rasa macam like sebelum korang tangkap, korang kena ada macam game dulu apa something macam tu tau. Bagi berries ke apa kan. Aku takut apa tau, kalau korang tak achieve for certain level kan, korang mungkin tak dapat tangkap. Macam ni mungkin Shackle ni mungkin Pokemon biasa-biasa lah. Sebab aku tak tahu akan ada Pokemon apa lagi tau. Mungkin macam Lucario ke, macam ni mungkin yang Pokemon susah kan, Evolution ke. So mungkin akan lagi tricky lah, dan susah nak dapat ke tak tahu lah kan. Adakah kita berjaya boleh dapat 157 Pokemon tu ke. So ini adalah Shackle, Bug type Pokemon dengan apa ni bawah tu, normal type lah. Become friend. Tak nak, kita friend dengan Pikachu tadi kan. So tak payah lah. Tengok 4 star dia, tak boleh. Maknanya star tu experience lah bawah tu. Level up. Aku rasa mungkin. So sekarang kita ada 2/157. Okay. Uish, apa lagi ni? Ni apa nama dia? Cosmic apa? Sing together? Oh man, macam mana nak sing together? Kiri, tengah, kanan. Okay, kena ikut tu. So macam tak kanan, lepas tu kanan. Okay, then tengah, lepas tu kiri, lepas tu tengah, lepas tu kanan, lepas tu tengah, lepas tu kiri, lepas tu tengah, kiri, tengah, kanan. Sampai bila ni? Tengah, kiri, habis. Okay, dapat love. Alright. Okay, lepas tu kita tangkap. Tak silap aku, Cosmic ni bukan mythical. Dan kita berjaya dapat. Yes, berjaya dapat Cosmic lah. Lupa nama dia orang ni. Okay, so nak buat apa pula ni? Itu type apa lah? Fizik, Fasite apa? Fizik pula dah. Psychic. Tak nak friend lagi. Satu je bintang. Sikit lagi. So sekarang kita ada 3 dah guys. 3/157. Okay, so macam tu je aku rasa. Dan macam tadi ada play, Pokemon Battle, friend list. Sekejap tengok friend list apa benda friend list Pikachu, Cosmog. Tak nak. Not yet. So back dia tekan lama guys. Diary jap.
Papih Diary. Macam mana ni, aku tak faham diary dia ni. Apalah, kita go back. Sekejap, setting tadi. Setting apa je? Tak ada apa sangat kot. Ni music Music ni patut kuatkan lah. Tak apalah, kita pun dah nak habis lah. Aku rasa macam tak ada benda sangat lah guys. Delete save data. Oh tak boleh. Tadi call. Apa masuk call ni? Kalau ada something masuk clock, English language, brightness, hand color. Hand color boleh tukar name. Okay, so kita back lah, tak ada benda kot. Aku rasa Okay, yang tadi lah. Ni bake, ni bagi berries. Aku rasa ni bagi berries lah. Give a berry. Okay, kita try main lagi. Hampir tu lah, lembab lah. Aduh hai. So kita dah settle. Aku rasa tak ada apa sangat guys. Dia macam korang kena main je dengan pet korang, and then kau naikkan level. At the same time kan, nanti Pokemon akan muncul, setahu aku lah. Aku rasa lah, based on beberapa minit yang kita main ni kan, sekarang dah level 3. Tengok ada tak agak-agaknya akan muncul tak lain. So far tak ada. Tapi aku rasa macam kau kena rajin ni juga. Pasal aku rasa dia akan tiba-tiba muncul juga. Aku rasa lah dia akan tiba-tiba muncul ke. Aku risau juga. Aku takut aku bawa benda ni kan. Aku takut aku bawa benda ni, tiba-tiba macam, orang kata apa, tiba-tiba macam dia panggil sebab ada binatang. Aku tengah drive macam mana kan. Contohnya lah macam tu. What else lah. Dia pun tak ada request apa. So gitulah. Dia shocknya benda ni guys. Sebab korang boleh ni, dia ada interact. Korang boleh interact apa ni, sapu dia. Dia ada vibration. Dia ada vibration. So okay lah kan. Korang kena fullkan. Aku rasa korang kena fullkan love ni untuk jadikan Pokemon tu, sesuatu Pokemon tu sebagai best friend rasanya. Macam Pokemon Go. Kan. Tapi for now tak ada apa sangat. Aku rasa aku pun setakat di sini saja kot. Okay, kita tak last kita tak try lagi Pokemon Battle ni. Adakah kita perlu? Ya, kita perlu. Kita try. Tapi aku pun tak pasti dia battle macam mana ni. Fuecoco. Macam mana sebut? Okay, versus. Macam mana? Okay, tekan tengah. Katanya tekan tengah. Start. Tekan laju-laju ke? Lama. Kena tekan laju-laju ni. Okay. Nampaknya kita menang. Macam tu je ke? Lepas tu tangkap 2 3. Yes. Okay, nampaknya kita dapat Fuecoco. Tapi aku tak pasti dia binatang-binatang ni boleh evolve ke macam mana kan. Kalau boleh evolve pun macam nice juga sebenarnya. Okay, dia adalah fire type Pokemon.
Tak ada star. Oh, banyak agak ni spirit ni. 3. So kita ada 4 dah Pokemon. Hai, tiba-tiba je jadi kita punya friend ni, kenapa? Sekejap, dia minta mandi. Sebab aku rasa dia baru lepas battle dan kena hentam dengan Pikachu aku. So kita mandikan dia. Dia dah kotor dah. Tak ada, tak naik love. Okay, so aku rasa dia dah jadi. Oh, dia nak makan. Okay, kita bagi dia makan. Tapi dia suruh dia tunjuk kek lah. Dia bukan nak berries lah. Dia memang nak makan kan. Okay, ni aku tak tahu kena buat kan. Okay, bake a cake. Okay. Tak bahasan rupanya tadi ni kiri kanan. Aku ada 4 star cake. Tengok jadi apa. Aku rasa bukan. Tadi puding tau. Dia jadi benda lain. Sebab ini 4 star cake. Macam mana aku nak make sure penuh weh. Dia ada masa dia tu. Macam spring roll Spring roll orang panggil. Spring roll. Ni apa benda tu macam London Swiss roll. Okay, so ada 1 bintang, 1 love. Okay, tu saja. Apa tu? Aku masih tak faham. Dia ada macam tu. Macam ada lama sangat nak sapu dia ni. Dia ada something. Apa lah? Sekejap. Oh, patutlah dia ada 2 macam ni. Oh, okay. Patutlah aku macam, mana Pikachu aku kan? Ingat dia dah tukar dah friend. Ni kenapa ni? Aku tekan lama ni jadi off the clock has reset. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja. Sebab aku pun tadi aku fast forward dah aku rasa. Sebab aku just mandikan dia orang, bagi dia orang makan. But other than that, aku tak pasti. Aku rasa aku kena keep on macam main dengan dia orang. At the same time akan berjumpa dengan apa yang panggil, new Pokemon lah, Pokemon yang lain. Okay, dan tak ada apa sangat kot. Aku rasa dia kena macam keep on main je. Dan
Macam tu. Aku tak tahu, aku saja tepuk je. Tapi macam tadi lah, macam tadi kan yang macam ada question ke apa tadi, itu aku still tak tahu nak tekan apa. Pasal aku tekan tengah lama-lama dia off, dia blank. Tapi the problem is bila aku on balik, kau kena resetting masa. So aku rasa macam leceh lah kan. Tapi tak apa guys, thank you for watching. Aku rasa sampai di sini saja. Dan hopefully korang enjoy. Dan sesiapa nak beli lah. Harga agak mahal, 300 lebih. Tapi more to like, macam aku lebih pada collection. Sebab aku suka benda ni. Tapi I don't think aku akan main selalu lah. Aku sekarang pula memang tengah busy. Aku tak tahu aku akan menghadap benda ni ke tidak. Tapi apa-apa pun, tengoklah. Kalau aku boleh update ke, korang follow aku dalam Instagram ke ataupun TikTok ke, nanti aku update. Mungkin aku jumpa lagi new Pokemon ke apa semualah. Tapi untuk buat waktu sekarang, review kita hanyalah unboxing dan kita tengok apa benda features yang ada dalam ni. Okay, so thank you guys, thank you for watching. Hopefully korang suka dengan video kali ni. Dan thank you. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Alright, thank you, bye bye, peace.